Oh, jolok kan. Sagi dia ni dia kena teritik. Dia kena teritik. Kalau dia pergi sangat biarlah tu. Dia pacak kalau dia pergi sangat kan dia pacak. Kalau dia betul tu dia stain. Kalau dia pergi sangat dia pacak. Kalau dia betul kan pam. Dia. Kalau dia tu dia. Shit is on, welcome to my zone. Ini semua ting aku. Dengarkan lagu ini. Aku shit is on, kaki mancing bawah jambatan, kaki mancing dari view kelo, meneping pulau. Semua aku sebelah. Shit is on, wow. Apapun aku lipat, ikan kecil besar semua aku sembah. Yang nak makan aku tak bau, yang aku tak makan aku lepas. Hampa tengok, ikan apa aku dapat. Hampa tengok, benda apa aku dapat. Hampa tengok, hobi ini kita yang punya. Jangan tak mancing sebab berbahaya. Lepas ni lisatan pecah kepala. Yang penting kita sama rasa. Shit is on, rezeki itu Tuhan punya kuasa. Asalkan mancing bila ada masa. Putus ikan besar buat kita tidur tak lena. Kalau ku bawa tu buka berambut 10-20 mata pada muka. Janji boleh karau. Ikan apa ni? Ikan apa ni? Tu dia godon. Shit is on. Dah ya? Weh. Hah? Oh, semua ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sahabat sekalian. Okay, gang. So, hari ni trip cerita santai lagi. Biasalah aku memang santai lah. Tak pernah yang tak santai. So, hari ni aku di atas Kelong. Kelong Sangkak hari ni. Okay. So, hari ni aku tak main seorang-seorang. Oh, lama tak kumpul dengan dia. Kita booking sini 3 bulan. Kita ada Kelong tu. Lama tak kumpul dengan dia. Ini kita turun Kelong Omega ni. Lama turun sini. So tengok dia buat kabut tu. Tengok. So angkat. Oh. Tengok. Bawai. So target kita ni nak cari ikan bawai. Kalau dapat ikan bawai, ikan berjaya ni. Okay, so hari ni angin sangat syadu, sejuk-sejuk, sekue-sekue basah. Apa boleh tengok. Ni dia kan. Angkat dah. Lama tak main kat sini. Okay, so kalau hampa nak main kat sini, aku just share dalam video ni lah. Kalau hampa komen aku takkan reply sebab aku dah buat dalam video. Tu, apa boleh nampak? Kim Fishing. Hampa nak booking, hampa just call dah RM70 kan. 8 pagi 7 malam, 7 malam 8 pagi pun RM80. Power dia naik sikit. 24 jam 120. Okay, so kalau hampa nak main, hampa boleh contact dia lah. Okay, jom aku nak set up dulu. Stay tune gang. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum. Okay gang, kat sini kita try main koyan. Pakai umpan sardin. Okay, dengan banyak. Dah ada tak banyak umpan. Okay, yang ni kita buat dekat koyan dulu. So, lama tak main koyan ni. Okay. Yang ni kubur 2 mata. Aku pakai steel. Sebab apa pakai steel? Kat sini korgon-korgon kan. Okay. Kat sini satu je lah, kena jalan. Tapi cari tempat mana nak letak.
So dekat game di sangkak ni, dia sebenarnya kita mengatas sangkak, tapi untuk koyan kita tahan tepi-tepi je. Oh tu ada pok gerut. Ikan sangkak dia kan. Oh sekak boleh tengok. Sekak banyak. Okey, kita letak kat sini. Okey. Dengan harapan ada lagi gorgon masuk main makan. Okey. Pak, aku tak koyan. Dah klip. Aku dah klip lah. Okey. Pokok ada lagi. Dia main makan. Apa kita update. Stay tune. Apa nampak tu sekak? Tu. Sekak saja. Oh. Oh, banyak yang sekak. Okey gang. Kita nak cari ikan bawai. Ikan bawai, katanya ikan bawai tengah duk masuk. Kita tengok dah ke tak ada. Bawai nak pakai pun dah PR sini. Okey. Aku letak tepi ni ya. Oh. Sini dia ada lubang yang kita letak sini ya. Okey. Nanti aku update. Bawai dia mudah dia main. Kalau kata dia masuk memang dia makan. Oh. Oh. Ha? Oh. Lauk ah, lauk. Lauk. Kelata pun lauk tak apa. Nak tepi. Nak tepi. Nak mulut? Tak ke? Mata. Mata. Ya. Elok ah. Pelata ni elok ah. Burung umpan. Geng. Kita nak pergi cari mengai loban tak ada. Tadi nampak ada loban muncul kat sini. Tapi loban ni dia pandai dia main tak sat. Ke tu dapat 3 ekor loban. Tak nampak. Tadi dah. Mana dia lagi? Oh dah. Nampak dah. Nampak dah gelap sikit. Banyak laju. Kaya tu ah. Oh geng. Naik dah geng. Boleh tengok korban. Kilo dia ni. Kilo ada. Naik dah. Saya biasa dapat 1 kilo 8 50 bang. Oh. Tadi jatuh 2 ekor. You nampak seekor kan. Lepas tu kena jatuh 1 ekor lagi. Oh, saiz 3 ekor. Wah, saya kita kumpul bagi penuh. Tung. Ada loban, kelaya, syok main. Besar sikit.
Wih, dia makan. Oh, lembu. Lembu gorgon. Oh, dia lembu. Gila, aku tak nak dapat lembu besar ni. Jangan macam lembu. Lembu saya padu ni. Dia. Lembu besar. Kita mencari ikan ni. Ikan-ikan yang bawai lah. Sekali lembu. Sudah lembu pada ni. Tekak kat bukit lembu saiz padu pula dapat. Okey, tak ni dia makan melentok rot-rot ni. Okey, tengok update. Di talang. Ha? Dari bawah talang yang makan. Daun kopek macam bawah oh. Talang juga. Ha? Mencari bawai. Talang yang makan. Okey tu saiz tu. Campur ya. Akhirnya naik juga beluk ni di kenduri. Paling kat luar kenduri ya. Pelata banyak noh. Tapi pelata dia saiz-saiz tapi tak kena mulut. Tangan cukup mau ah, pelata saja. Gajah. Ha? Oh, tinggal gajah apa? Ha. Ada lagi yang ke? Ada. Mik. Ha? Jolok wah. Keluar. Oh, kasak. Tak kotor ah. Pelan-pelan ni. Mai. Jaga ah, jangan tarik kuat. Jangan ambil pacak. Jolok wah. Jolok wah. Nanti ya, lagi sanggup ah? Oh, dia belah sana. Ha, ni biar pikan dia dulu. Supaya merek ada kan. You biar pikan dia. Boleh. Ha, dia main. Sudah pula. Ambil sok lah. Biar. Oh. Oh, saya syong lah. Tinggal gajah wah. Aku nampak dia main dekat ni, tinggal gajah ni. Dia main kat atas. Pam. You tengok. Pelan. Kalau dia straight you pump angkat
Besar ni. Tadi saya dia sekali macam Turun ni. lah. Ha, dia turun macam ni. Saya buka rek bagi dia keluar dulu. Takut dia putus je kan. Kod dia pergi dekat tali. Pelan-pelan. Ha, dia slow kan. Kita pump. Dia mau tengok kalau dia tarik lintang kan. Dia kena pacak turun lah. Takut dia kena tong bawah. Kampor. Umpah apa Wan? Udah kopek eh? Udang kopek. Udang hidup lah. Udang kopek. Saya main kat atas, saya nampak dia main tadi. Kita apa? Dia tinggal gajah. Oh. Sabit ya dia pergi macam tu. Tak nampak eh. Nampak ni. Nampak bawah tak tarik tu. Dia pergi macam Tak putih tak apa. Ah. Oh, jolok Wan. Lagi dia ni, dia kena teritik. Dia kena teritik. Kalau dia pergi sengit, biarlah tu. Dia pacak kalau dia pergi sengit kan, dia pacak. Ha, kalau dia betul tu dia stem. Kalau dia pergi sengit, dia pacak. Kalau dia betul kan, pam. Dia. Kalau dia tu dia. Dari depan berapa? Dia mah. Tadi depan ni. Nak keluar. Dia memang mah. Di mana kau yang? Mancing mau dengar ni. Sip baik rod tak ni. Tinggal gajah jenuh main kawasan macam ni. Kuat. Dia pergi depan. Di depan pecah kan. Dah sampai. Oh, tinggal gajah putih. Wan jolok. Wan. Tinggal gajah putih. Wan, teritik Wan, jolok lah Wan. Tak boleh. Dia turun bawah. Besar ni. Uncle. Naik nampak. Tak boleh naik lagi. You kena constant sikit. You nak load lagi. Oh, tu angkat dah. Yeah. Oh, dia pergi. Jolok. Ni. Bagi dia kepala masuk. Dia kena sup sang air dah. Memang ambil boy. You angkat kena timbang naik sikit. Oh, tiga gajah putih. Ini macam saya semua. Oh. Tadi dia main kat atas dia kecil je. Jadi rezeki. Ini tali ah. Sini hantar. Tadi ya. Saya tu tepi bong dia main. Nasib. Saya lepas sikit je, potong tu sikit je. Saya cepat buka rek dulu. Ya tali maunya. Tapi tak nak buka. Tali habis. Nasib baik tak putih lah. Sebab dia kena teritik lah. Bolang tu. Jaga tangan. Oh, ada lagi ya? Jangan buang ni, bulu. Bulu tak apa, kopi. Tu apa tu? Silang tu. Dia ada bawah, dia rintang bawah, you kena buka. Oh, dia buka ke. Bubuh dulu kan. Bubuh dalam tu dulu. Buka ke dulu. Wah, semua sama. Champion. Ambil rak je ni. Ini lagi itu orang tali. Saya pasangnya tentang Dia tarik ni tadi. Black tak keluar lagi lah. Dia rongkat sikit lah. saya buka. Oh, ya. Dia tak buka. Oh, ni dia apa? tarik pergi kan. 2 kilo dah bawah ni. Dia pergi katok tu papan dia kan. Lepas tu rek tak keluar, saya buka rek. Ada lagi tu ke? Sebab tadi yang main tadi kecil je. Oh, dah. 27 saja. Atasnya ikan dah. Tengok atas. Atasnya logo. Tengok logo atasnya logo. Dia bawah kilo. 2.7 kilo. Ni dia ni. Ini xong cakap sama je ya. Bapak. Sama lain ni macam dia. Apa 5 ekor. Ini tu dan. Kasih makan dah. Sudah ekor sini. Hari ni Kasih makan yang balik. Mungkin juga ya apa? Gimana rot dia Lembut. Ini macam mancing udang tau. Lembu. 2 ekor lembu. Geng, baru duk kata dekat ni. 2 ekor lembu. Dia main lembu pula. Sepasang lembu ni. Lembu
boleh bunyi kan. Ha? Kok kan. Lembu pula. Makan dulu. Makan. Okey. Tengok lembu ni terlepas dia. Pergi makan sekap. Sok-sok. Tunggu Jangan mencin lah. Kalau pasang kan taruh ya. Tak ada nak cakap lagi. Tarik dia. Kalau dia ada tu dia keluar kan. Elok kat bawah Turun dia dah sama lah. Ni tak boleh. Ni apa? Petrol. Oh. Dia makan tak kenyang ni. Tu lah. Betul pergi minyak mana pun. Ya. Ni mai satu bakul ya. Tengok sikit ni bawa satu bakul. Nanti dia tak makan henti setengah jam, sejam lah. Pagi dia makan lagi. Makan lagi. Tiduri. Ke lembu. Lembu dah selesai. Ha? Lembu dia selesai GTO. Geng. Lembu lagi. Aku ini lembu lah. Kamu? Doi. Hah? Kat. Keluar. Oh. Ikut. Hah? Jolok bawah. Jolok hang tu. Ha. Bekai. Jolok bawah. Mai kau tengok. Hah? Dek. Mai kau tengok. Pi tengah. Ambil kau tu. Ni tak guna sini. Ha? Jangan tu tak guna. Dah lucu apa? Ha? Keluar. Lucu dah. Aduh. Putui. Ha? Betul tak? Ya. Ha? Lucu. Ya. Oh. Ha? Allah, putih pula geng. Abang tengok kubur ambil penjut. Kasar ah? Ha? Bawah air tu. Dah lagi. Kita balik penjut geng. Aku jadi tukar rekod ni. Oi, tangan dia cukup mau ni. Meh. Ha? Boleh ya. Kalau Tak boleh nak buat apa dah. Ada gerak-gerak. Gede. Aduh, sayang. Aduh. Dia makan je. Makan je. Bawa bohi. Dia buat lari terus ke? Dia balas tadi. Ya. Tapi kalau aku tak ada nak buat apa. Dia tarik kan?
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada sahabat-sahabat aku sekalian. Okay geng, so aku ingat sampai di sini sajalah trip kami hari ni di atas kelong laki di Pulau Terjak geng. Hari ni nampaknya nasib tidak menyebelahi aku. Aku hanya dapat 3 ekor ikan kelembu. Dengan kaduri sekok. Hal lain dia tak mau makan. Aduh, tak tahulah buat macam mana kan. Tapi hari ni rezeki Wan lah. Rezeki Wan, rod dia kena, koyan dia kena. So macam-macam lah. So tadi kita punya sahabat uncle tadi pun dia pun hari ni tak berapa rak kan. Tapi hari ni Wan champion. Dalam kami main 3 orang, Wan champion kan. Dia dapat ikan semua seseh hari ni. Aku rasa dia ada doa-doa yang mujarab lah. So hampa boleh belajar daripada dia lah. So geng Lanun hampa boleh belajar lah. Okey oh. Pandai hari ni oh. Last minute tadi putih. Last minute putih pula. Kalau dak tadi penuh tongah dia oh. Baik kesak tadi. Oh, sayang teh. sayang oh. Ada rezeki. Tu lah, dia kata ada rezeki macam tu lah. Tengok yang uncle punya ikan. Dia kuat. Dia ketat. Beri kuat ah. Dia sini sikit je. Oh. Sini sikit je. Uncle kata ini biasa. Ini bukan biasa. Tak pernah dapat sikit macam ni. Tak pernah dapat. Biasa dapat lagi banyak. Biasa dapat sekat liar. Sekat 10 ekor kan. So tak apa. Kita akan repeat balik. So tong aku pula. Tong Wan je lah. Ada ikan bawah-bawah ni geng. Macam apa tengok lah dalam video. Okay. So kami dah siap-siap nak kemas. So apa-apa kita tunggu boat nak balik lah geng. So apa pun, InsyaAllah kita akan cuba mancing di kelong yang lain pula nanti geng. So lama dah tak pergi kelong Atai dan sebagainya. InsyaAllah kita akan pergi nanti. Okay, stay tune. Jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Bye. Assalamualaikum. Shit is on, shit is on, shit is on. Welcome to